Halo geng, apa khabar semuanya? Inilah macam cuaca dekat Kelantan. Okey, Kelantan ni jaga-jaga bawa kereta orang sini. Mereka punya kepala otak dekat helmet. Bahaya bawa motor sini. Inilah jalan nak ke Kota Baru, Kelantan. Dekat Kota Baru, Kelantan ni majoriti bisnes sini ialah bandel. Okey guys, di kiri kanan saya ni banyak tanah nak jual. Sebab kat sini jantan dah pupus. Kebanyakan jantan sini pindah KL guys. Jadi tinggallah kawasan kampung ni kepada orang-orang tua dan juga lebay-lebay. Okey geng, kalau anda pergi Kelantan, mata tu kena jaga guys. Sebab sini banyak keturunan daripada Selatan Tai. Okey geng, sekarang ni negeri-negeri seperti Pantai Timur kebanyakannya tak hujan. Sebab mungkin balak dah kurang. Okey guys, kita makan dulu di Tanah Merah guys. Tanah Merah terkenal dengan makanan talapia merah. Dekat sini anda kalau makan, janganlah kedekut, makanlah sebab murah guys. Saya makan 5 orang pun baru RM40 guys. Saya bayar pakai kad je. Sebab saya bukan orang kaya. Okey guys, nak cerita pasal Kelantan ni, anda datanglah sendiri, anda rasailah sendiri Kelantan macam mana. Untuk seorang yang kelabing, Kelantan tak sesuai. Okey guys, kalau anda datang Kelantan ni, anda jangan terkejut lah. Macam ni lah ya. Kereta tak banyak, apa pun tak banyak. Tapi dekat sini banyak simpang. Dan selalunya orang suka keluar tiba-tiba. Pangang betul lah. Macam ni lah jalan. Dekat tau. Jalan Jelawang, Jeli adalah jalan kesukaan saya kalau pergi Kelantan. Saya tak suka menggunakan jalan Kuala Kerai. Okey geng, jumpa lagi kita geng. Bye bye.